الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله توكلت على الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini kita dapat sambung pengajian akidah bulanan kita. Dan pada bulan yang lalu kita telah mengkhatamkan kitab yang namanya Al-Muqaddimah As-Sanusiyah, iaitu kitab yang mengandungi prasyarat dan juga istilah asas dalam ilmu akidah. Dan untuk pembacaan kitab yang baru ni, kita akan menggunakan kitab yang juga dikarang dan ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah, seorang ulama akidah, ulama hadis daripada bumi Tilimsan yang pada hari ini sekitar Algeria dan juga Maghribi. Kitab yang kita akan guna ialah kitab Matan Ummul Barahin. Dan saya akan menggunakan syarah yang ditulis oleh seorang ulama yang namanya Al-Imam Al-Hudhudi rahimahullahu ta'ala. Dan tuan-tuan perempuan boleh dapatkan kitab ni secara terjemahan jika tidak boleh akses bahasa Arab, dan banyak terjemahannya di Shopee. Tuan-tuan boleh search lah. Dan kitab yang kita akan guna iaitu Syarah Al-Hudhudi bagi Imam Syarah Al-Hudhudi terhadap kitab Ummul Barahin ni. Dia merupakan kitab yang mendapat perhatian khusus terutamanya dalam kalangan ulama yang mengikut jalur ulama-ulama di Mesir, khususnya ulama-ulama Al-Azhar Al-Sharif, dan juga ulama yang mengikut jalanan mazhab Asy'ari di Mekah, iaitu kebanyakan ulama-ulama tanah Jawi pasti akan mengenali dan juga melazimi kitab Al-Hudhudi ni, Syarah Al-Hudhudi bagi Ummul Barahin. Dan kitab ini menjadi sumber kepada pelbagai kitab akidah Jawi kita. Antara dia kitab Aqidatun Najin dan lain-lain kitab. Kerana ghalibnya, kebiasaannya, ulama-ulama Jawi kita daripada kurun 20 dan kurun 19 Hijrah Masihi ni, kebanyakan mereka ni belajar sama ada di Mekah ataupun di Mesir. Sama ada di Mekah ataupun di Mesir. Di Mesir misalnya kita ada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani rahimahullah yang mempelajari ilmunya di Jami' Al-Azhar, Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Dan ada juga ulama-ulama yang belajar di Mekah. Contohnya ialah Syekh Wan Ismail Al-Fatani yang juga dikenali sebagai Syekh pada Mekah, dan ramai lagi. Jadi memandangkan Syarah Al-Hudhudi ni dia mendapat perhatian khusus dalam kalangan mereka ni, ulama-ulama di Mesir dan di Mekah. Antaranya yang membuat syarahan terhadap syarah ini kita panggil dia Hasyiah. Yang membuat syarah terhadap Syarah Al-Hudhudi ni antaranya ialah dua orang ulama Al-Azhar, iaitu Al-Imam Syekhul Islam Abdullah Asy-Syarqawi radhiyallahu anhu, dan juga Syekh Al-Imam Sidi Ahmad Ad-Dardir radhiyallahu ta'ala anhu. Mana kedua-dua Syekh Ad-Dardir dan juga Syekh Asy-Syarqawi ni, mereka mempunyai guru yang sama, iaitu Syekh Ali As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala.
Tapi bezanya ialah Syekh Ad-Dardir ni mazhabnya Maliki. Yang Syekh Syarqawi ni mazhabnya mazhab kita iaitu mazhab Syafi'i. Okey. Jadi kita dapat faham bahawa ulama-ulama yang menjadi panutan ulama Jawi kita sangat ihtimam dengan kitab ni yang kita nak baca ni. Sekaligus apabila kita menghidupkan pembacaan kitab ini di surau-surau, di masjid-masjid, masyarakat tempatan kita dan juga penuntut ilmu di tanah air kita dapat mengenali dengan lebih lanjut sumber akidah yang terkandung dalam kitab-kitab ulama kita sendiri. Okey. Jadi kita mula bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bil ayatil wadihat wa ala alihi wa sahbihi والتابعين لهم في الكرامات إلى يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Baik, Imam Al-Hudhudi rahimahullah memulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ni, okey, iaitu yang kita terjemahkan sebagai dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tuan-tuan puan-puan perhati dekat perkataan dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Kalau kita sebut saja-saja kan dalam satu ayat, kita sebut dengan nama Allah. Ayat tersebut lengkap ataupun tidak? Ayat tersebut tidak lengkap. Kalau tuan-tuan tiba-tiba sembang dengan sesama sahabat tuan-tuan cakap, contohlah, Tuan Haji, dengan nama Allah. Tuan-tuan senyap. Kalam tersebut dianggap sempurna ataupun tidak? Tak sempurna. Tuan Haji tersebut pasti menunggu kan jawapan balas sambungan ayat tersebut. Jadi ayat sama juga dalam bahasa Arab pun Bismillahirrahmanirrahim, semata-mata dia tak cukup. Dia tak lengkap ayat tu. Jadi dalam bahasa Arab ada benda yang kita panggil, kita akan cuba cari beberapa perkataan yang digugurkan tapi kita faham maksud dia. Contohlah, bila tuan-tuan nak, orang kata apa? Nak buat satu benda yang baik kan. Contohlah, anak-anak tuan-tuan, ni sekarang musim apa? Musim UPU kan. Dia nak isi misalnya, dah lepas lah. Dia nak isi apa? Nombor PIN untuk dia dapat universiti tu. Dia isilah kan, universiti yang dia nak tu. Waktu dia nak tekan hantar, dia nak tekan submit tu, dia cakap apa biasanya umat Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia qasad dia, tujuan dia nak ambil berkat. Moga-moga dengan keberkatan dia baca bismillah tu, universiti yang dia nak dia dapat. Jadi ayat asalnya, ayat lengkapnya ialah dengan nama Allah Ta'ala aku menghantar permohonan ini. Dengan nama Allah Ta'ala aku menghantar permohonan nak masuk universiti sekian-sekian. Jadi dalam konteks penulisan kitab ni sama juga. Iaitu penulis kitab rahimahullah Imam Al-Hudhudi, dia menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim dalam konteks menulis kitab, maka maksudnya ialah u'allifu hadha syarha musta'inan billahirrahmanirrahim ataupun musta'inan bismillahirrahmanirrahim. Aku menulis kitab ini, syarahan ini berbekalkan bantuan yang aku mohon daripada dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi kenapa penulis kita Imam Al-Hudhudi memulakan kitabnya dengan meminta bantuan dengan nama Allah untuk dia menulis kitab ini? Apa asbabnya? Kenapa? Ada beberapa asbab. Antara asbabnya yang pertama sekali adalah iqtidaan wa ittiba'an bil Quran. Pertamanya adalah kerana penulis ni nak mengikut Al-Quran. Al-Quran tuan-tuan dan puan, bila kita buka sekali halaman yang pertama sekali, ayat yang pertama sekali apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Termaktub Bismillahirrahmanirrahim. Maka
seperti mana Al-Quran, kitab yang paling agung, kitab yang maksum, tidak ada sebarang kesalahan, yang Allah jaga, yang Allah preserve daripada hari dia dilengkapkan penulisan sehingga hari ini, tak ada penambahan, tak ada pengurangan. Begitu jugalah penulis kitab ni mengharapkan bahawasanya bila dia mulakan kitab dia dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan jaga kitab dia, Allah akan sampaikan kitab ini pada umat yang akan datang, dan kitab ini sampai ke akhir zaman akan dibaca. Itu harapan penulis. Sebab tu guru saya Al-Fadhil Syekh Zamzuri Harun hafizahullah menyebutkan, seperti mana Al-Quran merupakan mukjizat Nabi SAW, begitu juga kitab-kitab ulama merupakan karamah, kemuliaan buat para ulama. Tuan-tuan bayangkan Imam Sanusi ni, okay, juga Imam Al-Hudhudi ni hidup dengan kita 300 tahun, 500 tahun yang kebelakang. Dan mereka hidup di zaman tidak ada istilah yang namanya Google Drive. Tidak ada istilah yang namanya iCloud Drive, di mana kalau tuan-tuan dah tulis satu benda, file, tuan-tuan boleh simpan dekat internet, tuan-tuan bagi link, orang boleh buka. Kita tarik sikit lagi. Imam Sanusi, Imam Hudi tak duduk di zaman ada pen drive, di mana tuan-tuan boleh simpan file dalam pen drive, tuan-tuan share saja dengan siapa tuan-tuan nak share. Tarik belakang lagi. Mereka tidak duduk di zaman ada televisyen. Mereka tak duduk di zaman adanya kilang cetak. Mereka tak duduk di zaman di mana hari ini orang di Mesir boleh sembang dengan orang di Malaysia dalam tempoh yang sama. Dulu nak kena tulis surat, ambil masa dan lain pahala. Dan ajaib karamah Allah terhadap para walinya, para ulama'nya yang salih, yang ikhlas. Sampai hari ini kita boleh baca kitab dia. Siapa sangka yang ditulis di hujung dunia Maghribi ni, tuan-tuan perempuan, kalau dalam geografi orang putih diistilahkan sebagai North African, utara Afrika, hujung dunia. Sehingga kat Malaysia ni jarak dia berapa? 1000 kilometer. Kalau di Mesir pula 7000 kilometer lebih. Jadi jarak antara kitab Imam Hudhudi dengan Imam As-Sanusi dengan kita umat Melayu ni di Sepang pada malam ini sangat jauh zaman dan masa. Zaman yakni masa dan juga tempat. Jarak jauh, masa juga jauh. Tapi takdir Allah, kita dapat baca kitab beliau malam ni. Dan cuba tuan-tuan perempuan, dengan adanya ChatGPT daripada hari ni kan, tuan-tuan cuba minta tulis kitab dalam bahasa Arab. Kemudian tuan-tuan cuba cabar diri tuan-tuan perempuan, tengok sampai mana penulisan kita ni. Mampu tak pada hari yang di mana kita boleh rentah dunia, penulisan kita di Malaysia, orang di Amerika, orang di Mesir membacanya. Dan bukan pada hari ini, dibaca secara generasi, dipelajari, disyarahkan pula. Mustahil kita rasa kita boleh buat sedemikian secara adatnya. Maka bila kitab ini sampai pada kita hari ini, menunjukkan bahawa ini karamah, kemuliaan yang Allah bagi kepada ulama yang salih menulis ni. Terutamanya lagi tuan-tuan perempuan, ulama dalam kalangan salaf, ulama kurun awal, semisal Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan lain-lain. Mereka ni duduk di zaman sebelum datangnya Mongol menjarah dan kita kata invade, menceroboh Baghdad dan juga dunia Islam. Bila datang Mongol ni, saya rasa kebanyakan ibadah semua ni maklum sejarah ni. Sejarah yang famous, iaitu bila datang tentera Mongol pada kurun 5 dan 6 Hijrah, mereka datang nak menakluk dunia. Dan banyak sangat pertumpahan darah berlaku, ulama dibunuh, institusi ilmu dirubuhkan, diruntuhkan, dibakar. Sehingga disebutkan bahawa sungai di sekitar Iraq berwarna hitam untuk satu tempoh disebabkan kitab-kitab yang dah cair masuk dalam sungai dan terbakar. Jadi bayangkan, ulama-ulama yang kurun awal ni, macam Imam Syafi'i tulis kitab pada tahun 200 Hijrah dan ke bawah, kitab mereka dalam keadaan ada potensi dihancurkan oleh tentera Mongol ni, Allah jaga sampai hari ni orang boleh baca kitab beliau, Ar-Risalah Al-Um. Itu tak kira lagi pahala yang beliau akan dapat melalui muridnya Al-Muzani yang meringkaskan kitabnya.
Kemudian disyarahkan pula oleh ulama setelahnya, semisal Imam Mawardi dan juga Imam Al-Juwaini. Kemudian diteruskan oleh Imam Ghazali, disyarahkan lagi, diringkaskan pula, sehingga datang pula Imam Ar-Rafi'i, Imam Nawawi meringkaskan, jadilah satu kitab yang nama dia Minhaj Talibin, yang mana hari ni semua orang dalam mazhab fiqh Syafi'i belajar kitab ni untuk faham mazhab Syafi'i secara keseluruhan. Bila kita tengok sejarah kita, tuan-tuan dan puan, kita akan rasa kagum bagaimana Allah menjaga umat ini dengan ilmu dan ahli dia. Maka sebab itulah ulama kita memulakan kitab ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu sebab yang kedua ialah terdapat satu riwayat hadis di mana menyebutkan bahawa kullu amrin dhibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Iaitu setiap urusan yang baik, setiap urusan yang ada nilai di sisi agama yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka terputus berkatnya. Maka penggunaan bismillah ataupun menyebut bismillah pada benda yang ada nilai pada agama, itu sahaja yang diiktiraf yang dapat pahala. Maka membaca bismillah pada benda yang tidak ada nilai dalam agama, bahkan haram, hukumnya haram misalnya. Contoh macam orang pernah tanya, apa hukum baca bismillah sebelum nak buat maksiat? Hukumnya haram. Bahkan boleh jatuh kufur seandainya dia niat nak mempermainkan agama. Okey, itu maksud hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syahida biwujudihi jami'ul kainat. Segala puji bagi Allah. Ataupun segala puji hanya layak bagi Allah. Alladzi, yang mana syahida biwujudihi, menyaksikan dengan kewujudannya jami'ul kainat, oleh sekalian makhluk ataupun maujud. Yakni setiap perkara yang ada dalam alam ini, setiap makhluk yang wujud di dalam alam ini, sifatnya apa? Syahida biwujudihi, menyaksikan, menjadi dalil, menjadi bukti bahawa Allah itu wujud. Mengapa ulama kita menyifatkan alam ni sebagai dalil, sebagai syahid, sebagai bukti menunjukkan kewujudan Tuhan? Kerana bahawasanya manusia kita ni, Allah Ta'ala telah install kita punya fitrah ni, kita punya basic knowledge kita, maklumat asas kita kan. Cara kita berfikir, kita tak boleh terima keberlakuan satu benda melainkan ada penyebab. Penyebab ataupun pelaku. Misalnya kalau tuan-tuan, utamanya ahli masjid, ahli surau, masuk masjid surau ni kan. Contohlah tuan-tuan jadi orang yang pertama masuk surau ni. Bila kata masuk yang pertama ni, sepatutnya kipas pun belum buka, aircon pun belum buka. Tiba-tiba tuan-tuan masuk, aircon dah terbuka, kipas dah terbuka. Jadi apa benda pertama sekali yang terbenak dalam fikiran kita? Siapa yang buat? Betul tak? Ini basic knowledge. Asas, siapa yang buat? Mesti ada yang buat. Bila kita masuk, kita cari orang dalam, tengok tak ada orang, mesti kita akan rasa pelik. Macam mana boleh ada? Mesti ada penyebab. Lalu kita berfikir, ada orang yang buka, kemudian dia lupa nak tutup. Kita tak ambil kemungkinan nyala sendiri, terpadam sendiri. Sebab apa? Sebab akal kita berfikir semikian rupa. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah menyebutkan apa, tuan-tuan dan puan? Hatta binatang pun ada sifat ni sebenarnya. Binatang pun ada sifat ni. Buktinya apa? Buktinya, kalaulah tuan-tuan berjalan di belakang kucing misalnya, tuan-tuan baling batu dia. Dia akan buat apa? Kucing ni dia kadang-kadang dia ikut nasib ke, kadang-kadang lari, kadang-kadang tak lari kan. Dia ni pemalas sikit kucing. Kita ambil haiwan yang memang kita tahu sifat dia jenis penakut. Contohnya kalau di hutan ni kita kata rusa. Rusa ni pantang dengar bunyi, dia akan lari. Sebab dia memang ada sifat dalam diri dia tu, dia tahu dia tu diburu. Dia tu akan diburu. Jadi semata-mata dia dengar bunyi pun dia dah boleh rasa agak kan, mesti ada yang datang. Mesti ada yang datang. Jadi secara fitrahnya, hatta dalam badan haiwan, hatta dalam manusia, kita ada satu konsep,
suatu perkara yang baru berlaku mesti ada yang menyebabkan dia. Jadi sebab itu sebahagian syair menyebutkan bahawasanya bagaimana kaifa yu'tal ilahu wa fi kulli syai'in ayatuhu. Bagaimana Tuhan ni boleh kita maksiatkan? Bagaimana Tuhan ni boleh ada orang yang buat maksiat dekat dia? Boleh ingkar dia sedangkan apa? Sedangkan setiap benda yang ada di dalam dunia ini, hidup ataupun mati, ada dalil yang menunjukkan kepada diri dia. Hatta orang yang tengah buat maksiat, dia sedar tak bahawa dia bernafas? Dia sedar tak bahawa jantung dia tengah pam darah dia? Dia sedar. Tapi dia pernah fikir tak bahawa siapakah yang mengepam jantung dia? Siapa yang bagi dia nafas? Yang lagi sedih lagi kalau umat Islam sedar benda ni dan tahu bahawa ini daripada Allah, di saat dia sedar tu dia buat maksiat lagi. Dia tengok benda yang haram. Dia makan benda yang haram dan lain-lain. Jadi sebab tu disebutkan, semua yang ada dalam alam ni syahida biwujudihi. Setiap yang ada dalam alam ni menyaksikan kewujudannya. Dan selawat dan salam ke atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan dengan bukti-bukti yang begitu jelas. Kerana tidak ada istilah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa sebagai bukti tapi dia tak jelas. Sebab tu dalam Al-Quran, bila Al-Quran datang dalam konteks nak berdebat dengan orang-orang musyrik, misalnya dalam kalangan orang Arab. Orang Arab ni, terutamanya pada zaman Nabi SAW ni, dia ada satu sikap iaitu mereka ni pantang dicabar. Mereka ni pantang dicabar. Terutamanya lagi jika dicabar pada perkara ataupun pekerjaan yang mereka benar-benar mahir. Antara benda yang mereka mahir orang Arab ni ialah bersyair. Menulis sastra ataupun mengungkapkan sastra. Sehingga di Kaabah dahulu, di samping ada berhala, dia ada syair-syair yang digantung dekat Kaabah. Dan setiap syair yang terbaik ataupun 7 syair yang terbaik akan digantung. Dia macam kalau hari ni kita kata Hall of Fame lah ataupun Wall of Fame. Dia ada 7 syair yang digantung nak menunjukkan 7 syair ni siapa boleh masuk list ni kira hebat lah. Siapa dia? Ataupun apa kategori ni digelarkan sebagai Al-Mu'allaqat As-Saba', iaitu 7 syair yang digantung. Jadi memang mereka masyhur sebagai kelompok yang mahir bersyair. Dan bahasa itu bahasa yang hebat-hebat belaka. Jadi Al-Quran datang dengan mukjizat yang mengalahkan mereka, yang mencabar mereka dalam permainan mereka sendiri, dalam bidang mereka sendiri, dalam kemahiran mereka sendiri. Iaitu apa dia? Mencabar mereka menulis satu teks ayat dalam bahasa Arab yang menyamai satu surah dalam Al-Quran. Lalu diiringi ayatnya dengan Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa mai, aku dah cakap kan. Bawa mai bukti datangkanlah bukti awak seandainya awak benar-benar jujur dalam dakwaan awak. Lalu satu surah tak mampu nak buat. Jadi challenge tersebut dikecilkan sedikit skalanya. Menjadi skala yang lebih kecil, iaitu okeylah. Kau tak mampu untuk buat satu surah yang menyamai, sedangkan ini bidang awak ni. Bayangkan. Bayangkan kalau apa? Kita ada satu kelompok doktor kan. Satu kelompok doktor diarahkan untuk doktor susah sikit lah main dengan badan orang. Kita katalah pelukis yang memang mahir melukis. Memang kerja harian dia melukis. Tiba-tiba dicabar dengan untuk buat satu lukisan yang sama dengan ni. Tengok-tengok nak buat satu lukisan macam tu susah sangat dan tak mampu buat. Satu lukisan tak boleh buat. Maka dikecilkan skala challenge tersebut, cabaran tersebut. Okeylah, tak payahlah buat sampai semua, buat satu baris sahaja lukisan. Kalau tak boleh juga, malu juga lah. Sebab ini kepakaran awak. Jadi cabaran yang sama diberikan kepada orang musyrikin Mekah. Buat satu sahaja ayat Al-Quran.
Jadi, cabar satu Al-Quran daripada juzuk 1 sampai juzuk 30 tak mampu buat. Cabar satu surah sahaja pun tak mampu buat. Cabar satu ayat sahaja pun tidak mampu buat. Dalam padang mereka sendiri, iaitu penulisan Arab. Maka ini menunjukkan bahawa Al-Quran bukan calang-calang, dan bukti ini sangat jelas. Bukti ini sangat jelas, semua orang boleh nampak. Maka disebutkan bukti-bukti yang baginda sallallahu alaihi wasallam bawa ni sifatnya wadihah, jelas. Dan juga selawat salam tersebut ke atas ahli keluarga baginda dan sahabatnya dan juga tabi'in ataupun mereka yang mengikuti mereka dalam kemuliaan sehingga hari kiamat. Baik, lalu dimulakan dengan ayat Imam Sanusi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala alhamdu huwa thana'u bil lisani bil jamili min al awsafi awil af'ali kal ilmi wal judi bil minani wa huwa dhiddu dhammi alladhi huwa thana'u alladhi huwa nitha'u bil qabihi min al awsafi wal af'ali kal jahli wal bukhli. Jadi alhamdu yang disebut puji ni apa dia? Kita disebut segala puji bagi Allah, alhamdu ni apa dia? Yakni satu ucapan, asana, yakni ungkapan baik, ungkapan pujilah kan. Menyebut yang puji. Dengan apa? Bil lisan, dengan lidah, dengan ucapan. Ucapan tersebut menyebutkan apa? Bil jamili minal awsaf, dengan sifat-sifat yang baik-baik, yang cantik-cantik, yang indah-indah, ataupun perbuatan yang baik. Contohnya apa? Contohnya memuji sifat dia sebagai orang yang alim dan orang yang sangat pemurah dengan pemberian. Jadi misalnya bila kita puji orang, kita kata awak ni orang yang sangat dermawan. Kita puji dengan lidah terhadap sifat baik yang ada pada fulan. Dan dia lawan dengan celaan. Yang mana celaan ataupun penghinaan ni vice versa dia lah. Iaitu sebut benda yang buruk dengan lidah juga. Fama'na alhamdulillah. Alhamdulillah ni saya baca dengan dhamma 'alal hikayah. Okey, apa maksud dia? Ats-tsana'u bil jamili wajibun 'ala Allah. Wajibun lillah. Wa yastahilu fi haqqihi ta'ala al-wasfu bin naqsi. Jadi apa maksud bila kita kata alhamdulillah pula? Segala puji bagi Allah. Tadi kita dah sebut puji ni menyebut sifat-sifat yang baik dengan lidah. Jadi nisbah kepada Allah, kita memuja, kita menyebut-nyebut sifat yang baik-baik, yang sempurna, dan sifat-sifat kesempurnaan tersebut wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah ni maksudnya akal tak boleh terima sifat tersebut tidak ada pada Allah. Antara sifat kesempurnaan Allah, Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi akal boleh terima ada Allah Ta'ala tidak mengetahui, akal tidak boleh terima. Antara sifat yang wajib bagi Allah, Allah Maha berkuasa untuk menciptakan alam ni. Maka adakah akal boleh terima Allah Ta'ala tidak bersifat berkuasa? Tidak boleh terima. Jadi sifat-sifat yang sempurna bagi Allah, hukum akalnya ialah wajib. Yang ini akal tak boleh terima, hukum-hukum ini, sifat-sifat ini ternafi daripada Allah. Mesti ada. Kalau tak ada, tak logik. Mustahil. Okey? Dan mustahil pada hak Allah Ta'ala sifat-sifat kekurangan. Mustahil bagi Allah sifat-sifat kekurangan. Dan ayat-ayat Al-Quran banyak menyebutkan hal ini dalam menafikan dakwaan-dakwaan orang musyrikin dan orang-orang kafir. Contohnya disebutkan waqalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata bahawa Allah ini ada anak. Lalu biasanya akan diiringi dengan ayat setelah tu subhanah, yakni maha suci Allah. Maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Yakni ternafi, tidak layak bagi Allah ada anak.
Kerana mempunyai anak ni adalah sifat siapa? Sifat makhluk yang perihalnya boleh berkeluarga. Yang perihalnya boleh ada anak, boleh ada isteri. Jadi adakah sifat sedemikian kita nak letak pada Tuhan ataupun Allah? Tidak layak. Tidaklah, tidak layak. Wallahi ataupun wallahu ismun lidzati al-wajibil wujudi al-mustahiqqi li jami'il mahamidi. Allah tersebut, lafaz Allah pula ialah lafzul jalalah. Yang mana lafzul jalalah ini isim, yang ni kata nama ataupun nama lah, nama. Nama bagi siapa? Nama bagi suatu zat. Suatu zat, suatu mawujud. Yang mana sifat mawujud ini wajibul wujud. Kita sebutlah kan maksud wajib, iaitu akal tak boleh terima, dia tak berlaku. Jadi zat ini mesti wujud. Akal tak boleh terima, dia tak wujud. Tak ada siapa kan kat sini insya-Allah lah tak percaya percaya Tuhan tak wujud kan? Tak ada kot insya-Allah. Dan zat yang wajibul wujud ini apa sifatnya? Al-mustahiqqi li jami'il mahamid. Dia berhak, layak memiliki setiap sifat-sifat yang terpuji. Sebab tu disebutkan bahawa sebahagian ahli tasawuf ni suka banyak menyebut nama Allah. Dan mereka berdalilkan banyak daripada ayat Al-Quran dan juga hadis. Okey? Banyak ayat Al-Quran. Contohnya adalah ud'uni astajib lakum, ya. Kalian berdoa pada aku. Minta maaf, bukan ayat ini, minta maaf. Misalnya disebutkan walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang mulia, maka serulah Allah dengan nama tersebut. Dan bukankah salah satu daripada nama Allah ialah Allah. Jadi mereka menyebut, mengingati Allah dengan sebut nama Allah, nama yang paling mulia. Lalu dalam sebahagian hadis riwayat menyebutkan la taqumus sa'atu hatta la yabqa fil ardi man qala Allah Allah. Tidak akan berlaku kiamat melainkan di bumi ini tidak akan ada lagi yang sebut Allah Allah. Dan Allah ni lafzul jalalah ni tuan-tuan puan-puan. Makna dia apa bila orang tanya makna Allah ni? Tuan-tuan tengoklah kitab-kitab yang menghuraikan nama-nama Allah ni, antaranya Syarah Asmaul Husna oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Menyebutkan bahawa nama Allah nama yang paling agung. Kerana apa? Nama ini merujuk kepada zat. Dan zat ini mempunyai semua sifat kesempurnaan. Seolah-olah bila kita seru nama Allah, terkandung dalam seruan tersebut secara dalalah tadammun, secara sampingannya bahawasanya dialah Ar-Rahman, Ar-Rahim dan lain-lain namanya. Dan lain-lain nama Allah ni bukan sekadar 99. 99 nama Allah ni adalah yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun ada tak nama-nama lain bagi Allah? Ada. Cuma tidak disebutkan dan tidak diketahui. Kerana Allah Ta'ala saja yang mengetahui sebanyak mana kesempurnaan bagi dia, dan setiap kesempurnaan tersebut boleh letak nama buat Allah. Nisbah pada dia. Jadi sebut Allah mengandungi makna sifat-sifat yang lain. Sebab tu di sini Syekh Al-Hudi mentafsirkan Allah sebagai isim yang bagi zat. Dan zat ini berhak bagi segala sifat yang terpuji. Wassalatu minallahi ala nabiyhi ziyadatu takrimatin wa in'amin. Wassalamu ziyadatu ta'minin lahu wa tayyibu tahiyyatin wa i'zamin. Dan bila kita dah sebut selawat dan salam ke atas Nabi, apa maksud selawat ni tuan-tuan puan? Selawat ni datang pada perkataan salatun. Bahasa Arab dia, salatun. Selawat tu jamak dia, kata ganda. Salatun jamak dia salawat. Dan salatun pada asal bahasanya maksudnya ialah doa. Tadi kita dah sebut solat kan, solat sembahyang tu, solat tu
secara bahasa Arabnya pada asalnya maknanya ialah doa. Maka bila kita duk sebut usalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berselawat ke atas nabi ni, apa maksud dia? Maknanya aku berdoa kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa buat nabi, minta aku berdoa buat nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa dekat siapa? Berdoa dekat Allah. Jadi apa yang kita doa dekat Allah supaya bagi dekat nabi ni? Jadi kata ulama, as-salatu minallahi rahmah wa minal malaikati istighfar wa minal ibadi doa. Kita minta doa. Dan minta doa daripada Allah supaya apa? Turunkan rahmat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu disebutkan kat sini salat ataupun selawat jika nisbah kepada Allah terhadap nabinya, maksudnya apa? Penambahan kemuliaan dan nikmat buat dia, buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Taala menyebutkan dalam Al-Quran, dan tak banyak ibadah yang Allah bagi dekat hamba dia, yang mana dalam ibadah tersebut zahirnya Allah pun macam buat juga. Walaupun kita tak panggil lah Allah beribadah, sebab ibadah ni hanya untuk hamba. Tapi ada perbuatan yang mana Allah pun buat juga, di samping makhluk pun buat. Antaranya apa? Selawat. Yang kita dah baca pada setiap khutbah Jumaat tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah. Tuan-tuan kena ingat. Inna ni sesungguhnya ni ayat penegasan. Dan dalam bahasa Arab, penegasan ni dia tak datang saja-saja. Dia bukan datang sebagai hiasan ayat. Dia datang ada peranan dia yang khusus. Apa peranan dia? Pertama, peranan penegasan ni nak menjelaskan setelahnya ini benda yang sangat penting dan orang tak boleh lalai. Itu yang pertama. Yang kedua, pendengarnya ialah orang yang ada masalah, sama ada syak ataupun ragu-ragu ataupun orang yang ingkar. Jadi untuk umat Islam yang tak ragu-ragu kepada Allah, dia duduk dalam mana bila Allah buat penegasan? Dia duduk yang pertama, iaitu Allah nak kata benda selepas ini sangat pun penting. Kita ambil, bila dah kata penting tu, apa benda pertama Allah sebut? Innallaha. Allah sebut nama Allah dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh saja sebut dalam ayat Quran tu, kalau kita nak terbalikkan konteksnya, Allah sebut yusallillahu wa malaikatuhu ala nabi. Allah sebut perbuatan berselawat dulu, baru Allah sebut nama dia. Kita panggil dalam bahasa Arab ni jumlah fi'aliyah. Tapi dalam ayat ni Allah mulakan dengan nama dia, dia jadi jumlah ismiyah. Sebut nama Allah dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apa faedah Allah sebut nama dia dulu, kemudian malaikat pula? Dan Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Apa faedah dia? Faedah dia nak menunjukkan bahawa perbuatan ini dilakukan oleh semulia-mulia maujud, semulia-mulia zat, iaitu Allah. Menunjukkan bahawa perbuatan ini bukan perbuatan yang biasa yang boleh diambil ringan. Dan tak cukup Allah sebut dia juga buat. Allah sebut juga siapa buat? Malaikat dia buat juga. Jadi ulama bahas apa maksud selawat daripada Allah dan selawat daripada malaikat. Jadi disebutkan tadi kan, selawat daripada Allah maksudnya Allah memberikan rahmat, memberikan nikmat. Daripada malaikat memohon ampun dan memohon keampunan ataupun istighfar. Dan istighfar pada hak para nabi ni, kita ada satu benda yang nama dia, istilah dia hasanatul abrar sayyiatul muttaqin. Ini kita bincang dalam bab akhir sekali kitab ni, iaitu berkenaan dengan kenabian. Adapun selawat nisbah kepada makhluk maksudnya berdoa. Kita doa kepada Allah, ya Allah mohon berikan rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila kita doa dekat Allah moga berikan rahmat kepada Nabi, ulama bahas lagi. Bukankah Nabi SAW ni maqam dia dah terjaga, dia dah selamat? Betul tak? Apa dia nak doa? Kat sini ulama khilaf tentang manfaat selawat. Sebahagian ulama mengatakan manfaat tetap dapat pada Nabi juga. Iaitu Nabi ditambahkan lagi nikmat-nikmat yang baginda boleh buat.
Contoh yang boleh difikirkan, misalnya Allah Ta'ala bagi Nabi nak syafaat umat dia. Contoh, kota lah, kita buat contoh saja. Ini tak ada nas direct, tapi kita nak bagi faham contoh. Contoh, Allah Ta'ala bagi Nabi SAW syafaat pada umat dia 50,000 orang. Kalau minta tambah lagi, tambah ke atas 51,000, 52,000 dan ke atas. Sebab kita tak tahu nikmat banyak mana yang Allah nak bagi dekat Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan selawat punya manfaat bukan dapat pada Nabi, tapi dapat kepada musalli, orang yang berselawat, iaitu kita. Sebab kita yang lebih berhajat pada selawat kita lebih daripada Nabi SAW. Namun ada ulama kata pendapat yang ketiga, iaitu Nabi dapat manfaat, kita pun dapat manfaat. Dan pendapat yang ketiga ni lebih bertepatan dengan rahmat Allah yang memberikan rahmat kepada hamba-Nya yang salih. Manakala salam pula akhir sekali, salam yang ini kita sebut selawat dan salam ke atas Nabi, yang ini kita minta Allah tambahkan keamanan dan penghormatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulillah huna huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pula pada muqaddimah akidah yang pertama, iaitu tentang bahagian hukum akal, aqsamul hukmil aqli. Kita berhenti dekat sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Manakala kita dalam bulan Rabi' al-Awwal ni, mohon banyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.